Allah berjanji untuk masukkan ke dalam syurga kepada sesiapa yang baca kalimat yang saya akan kongsikan ini. Sebelum tu sahabat-sahabat, macam biasa saya nak minta bantuan untuk tekan 5 butang bermanfaat ini supaya video ini bukan sampai ke kita tetapi sampai kepada semua orang. Kalimat ini sahabat-sahabat dibaca setelah kita membaca ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-18. Saya nak ajak untuk kita baca bersama-sama. Boleh insya-Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Jom baca sama-sama kalimat yang saya maksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana ashhadu bima syahidallahu ta'ala bihi wa malaikatuhu wa ulul ilm wa astaudi'ullaha hadhihi syahada ila waqti khuruji nafsi wa dukhuli qabri wa liqa'i rabbi. Alhamdulillah, jangan lupa sahabat-sahabat save video ni dan sebarkan. InsyaAllah kita amalkan selalu ayat Al-Quran yang tadi kita baca sama-sama dan juga kalimat ini. Boleh insyaAllah. Jangan lupa tekan 5 butang yang bermanfaat ni, sebarkan seluas-luasnya insyaAllah.